Hari ini kita akan melihat satu buku yang agak lama agak saya beli tapi tak sempat nak review sebab tak cukup masa. Okey, hari ini kita tengok buku tajuknya Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia oleh Rafi Rahmat. Penulis biasa tulis buku dan banyak juga buku yang saya beli daripada penulis. Dan Alhamdulillah untuk setakat kajian berdasarkan dokumentasi kajian berdasarkan pemahaman serta analisa berkenaan dengan statistik apa semua, saya banyak dapat ilmu daripada penulis. Dan untuk buku yang sekian kalinya, Ganyang Malaysia ni pun sama juga selepas operasi Badar, mereka dari Tel Aviv. Jadi buku Ganyang Malaysia ni bagi saya penting untuk saya fahami kenapa sikap dan juga posisi rakan-rakan kita daripada seberang, mereka mempunyai sikap seolah-olah macam tak puas hati dengan kita, walaupun saya rasa bukan majoriti, tetapi ia adalah merupakan satu perkara yang seolah-olah tak boleh nak dibuang. Jadi buku Ganyang Malaysia ni bukan nak cerita bahawa kita ni sekarang sedang bermusuh ataupun sedang keseluruhan daripada negara jiran kita itu adalah orang yang tak suka dengan kita. Sebab kalau tuan-tuan baca buku ni, dia sebenarnya kecil saja. We put it as 1/5 saja daripada rakyat Indonesia yang pada masa konflik Ganyang Malaysia, konfrontasi apa semua tu, yang faktor-faktor penting yang perlu kita ketahui bahawa ini bukanlah hasrat keseluruhan kesatuan Republik Indonesia itu, tetapi ia lebih merupakan kepada ambisi politik pemimpin mereka pada masa itu, iaitu Soekarno. Jadi sebenarnya terlalu banyak kalau saya nak ceritakan dalam buku ni, tapi saya boleh cerita apa yang saya faham, apa yang saya dapat sedikit daripada buku ini. Jadi penting kenapa baca buku ini? Sebab yang pertama saya dah sebut tadi, yang keduanya kita kena tahu kenapa kita perlu berbelanja besar dalam aspek ketenteraan. Sebab since that kita dapat kemerdekaan pada tahun 1957, sebenarnya negara-negara jiran seperti Indonesia, Filipina, sebenarnya mereka ada mempunyai cita-cita besar untuk memperluaskan wilayah mereka. Dan termasuklah dimasukkan wilayah itu adalah Malaysia. Sebelum tu Malaysia agak lambat untuk merdeka. Berbanding dengan Indonesia, mereka merdeka pada tahun 1945. Kita 1957. Jadi sejak merdeka mereka selepas daripada kependudukan Jepun balik ke negara dan Jepun menyerah kalah, mereka istilah merdeka dulu dan kemudian mereka ajak kita, tapi Malaysia pada masa itu masih lagi bergantung kepada pihak British untuk dari segi keselamatan ekonomi dan juga kepimpinan pada masa itu. Jadi saya petik saja beberapa tempat yang bagi saya menarik untuk tuan-tuan nak tengok Sebab apa saya katakan tidak kesemua warga Republik Indonesia itu bersetuju dengan tindakan Presiden Soekarno yang waging war towards us, Tanah Melayu. Sebab apa? Kalau kita tengok salah satu buktinya, dia sebut kat sini muka surat 39, Buya Hamka juga tidak terkecuali di penjara akibat kritikannya pada 27 Januari 1964. Sebab apa? Permulaan daripada tindakan Ganyang Malaysia ini telah bermula pada tahun 1963 lagi. Dah mula-mula hantar tentera, serangan-serangan bermula di sebelah Sabah dan Sarawak dulu sebelum dia orang turun ke Malaysia. Yang mana di bawah pemerintahan Soekarno, Presiden pertama, mereka telah menghantar tentera-tentera masuk ke sepadan Tanah Melayu pada masa itu, dan juga telah berlaku tindakan agresif daripada ada juga orang yang menyokong kepada tindakan ini. Bila Hamka dikritik tindakan Indonesia yang memulakan konfrontasi itu, dan akibat daripada kritikan tersebut, Hamka telah dituduh merancang untuk membunuh Menteri Agama dan melakukan kudeta dengan sokongan Malaysia. Jadi penulis yang prolifik ataupun pembaharuan dari segi agama itu, Hamka pun terkena tempiasnya akibat kempen yang telah dilancarkan oleh Presiden Soekarno. Akibat ada juga sebab daripada Malaysia itu juga, maka dia telah dipenjarakan.
Jadi tuan-tuan, itu menarik fakta, maknanya tak semua orang Indonesia semua sebenarnya menyokong tentang tindakan itu. Sebab apa? Indonesia pada masa itu pun masih belum cukup stabil. Cuma dia dapat sokongan daripada negara-negara komunis, contohnya seperti Rusia, seperti China, dia dapat sokongan begitu. Tetapi ia belum cukup kuat untuk nak menyerang negara-negara lain seperti Malaysia. Pembantaian kepada Malaysia ini telah berlaku 1963 selepas kita merdeka. Maknanya sebelum daripada merdeka tu mereka tak bercita-cita lagi, tapi once bila Malaysia sudah diberikan kemerdekaan, maka pada masa itulah mereka rasa terancam dan mereka rasa kemerdekaan yang telah diberikan oleh pihak British itu adalah tidak sah dan juga dianggap sebagai salah satu ancaman kolonialisme yang akan sampai ke negara Indonesia. Sebab Indonesia mempunyai pengalaman yang buruk dengan Belanda, maka mereka tak nak perkara tersebut berlaku di Malaysia dan seterusnya sampailah ke negara mereka. Baik, itu adalah merupakan dari segi dasar politik. Tapi serangan yang bermula di Semenanjung ini sebenarnya bermula pada tahun 1964. 1964 yang mana pendaratan tentera ABRI, ABRI Angkatan Bersenjata Indonesia, Republik Indonesia. Sekarang dinamakan TNI lah, Tentera Nasional Indonesia. Dulu dah tak ada dah. Okey. Yang mana tiga kumpulan ABRI berkekuatan 45 orang mendarat di Sungai Sanglang berhampiran benut, 33 mendarat di Pontian Kecil dan kumpulan yang terakhir 30 orang mendarat di Kukup. Kalau siapa duduk di Johor tahu kedudukan strategik ketenteraan, kita dapat lihat daripada dalam buku ni yang mana menyatakan pasukan penceroboh merancang untuk RV di Gunung Pulai kira-kira 20 km dari Pontian Kecil. Jadi Gunung Pulai ini jangan kita lihat dia seolah-olah satu tempat yang seronok untuk kita naik apa, tengok cuci mata apa semua, tapi sebenarnya ia adalah merupakan satu tempat yang strategik untuk tinjau. Ya, sebab tu kalau kita naik Gunung Pulai, dia ada satu level tu kita tak boleh nak lepas sebab tentera memang buat apa nama dia punya camp ada atas tu. Baik, cumanya isu tentang Indonesia ganyang Malaysia ini, dia adalah merupakan satu perkara yang alhamdulillah tak berpanjangan. Sebab apa? Sebab dengan ketidakkukuhan Republik Indonesia pada masa itu, selepas Soekarno jatuh naik Soeharto tak berminat pun dengan idea demokrasi terpimpin anjuran daripada Soekarno. Jadi Soeharto menamatkan isu itu dan berbaik-baik dengan Malaysia. Dan juga tuan-tuan, faktor lain sebenarnya di dalam ketumbukan tentera, cabang tentera udara, darat dan juga laut, Indonesia pun tidak sepakat dengan isu ini. Jadi ekonomi semua tidak membantu, menyebabkan ganyang Malaysia ini tamat begitu saja. Ya, tamat begitu saja dalam tahun 1965. Jadi bacalah buku ni dan fahami kenapa kita perlu ada kuasa ketenteraan, kenapa kita perlu membelanjakan wang negara untuk ketenteraan, untuk pertahanan, untuk melatih tentera-tentera kita, dan rakyat jelata sekalipun untuk bersedia atas apa-apa sahaja kemungkinan. Dengan apa yang berlaku di mana kalau kita tengok di belah Eropah sana, Rusia invade Ukraine, suasana berlaku ketidakstabilan rakyat di sebelah Thailand. Sedangkan antara Thailand dengan Kemboja pun berperang. Itu jiran sebelah tu tuan-tuan. Filipina, bagaimana tuntutan ke atas Kesultanan Sulu terhadap tanah di Sabah. Dan perkara-perkara ini tidak harus pandang enteng. Dan perkara yang ini juga tuan-tuan, meskipun telah lama di dalam lipatan sejarah, tetapi kita tidak perlu untuk melihatnya ia hanya sebagai satu sejarah saja. Melainkan ia merupakan satu pengajaran untuk kita lebih bersedia pada masa akan datang. Ya, tidak mustahil perkara ini akan berlaku. Cuma kita perlu lebih bersedia. Dan juga tuan-tuan, saya suka bacakan satu sajak yang telah dipetik oleh penulis Cik Rafi. Dia letakkan satu sajak, dia kata,
kalau kita lapar itu biasa. Ini sajak daripada Soekarno. Dia kata apa? Kalau kita lapar itu lapar itu biasa. Kalau kita malu itu juga biasa. Namun kalau kita lapar atau malu itu kerana Malaysia, kurang ajar. Kerahkan pasukan Kalimantan, hajar cecunguk Malaysia itu. Pukul dan sikat, jangan sampai tanah dan udara kita diinjak-injak oleh keparat itu. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi, untuk dalam isu ini, pengajaran, ketenteraan, semangat kenegaraan, walaupun kita ni dilihat terpecah-pecah disebabkan oleh parti politik, disebabkan oleh ideologi yang berbeza-beza dalam mentadbir, tetapi bagi saya dalam isu kedaulatan negara, sebab dengan kedaulatan negara kita dapat melaksanakan apa kehendak kita mengikut apa jiwa merdeka kita nak. Kita dapat mempertahankan bangsa, mempertahankan agama, mempertahankan kedaulatan apa semua. Kita kena simpan satu-satu. Walaupun kita bergaduh dalam parlimen, bergaduh dalam sidang DUN, bergaduh dekat dalam masyarakat, dan yang paling ramai bergaduh dekat dalam WhatsApp. Tetapi tuan-tuan, dalam bab ini tolong kita bersatu hati. Sebab apa? Kemerdekaan itu mahal harganya. Walaupun Malaysia tu merdeka, tak adalah kena berperang pula lepas daripada itu. Tetapi itu adalah satu pengajaran pada kita. Jadi dapatkan buku Ganyang Malaysia. Ganyang Malaysia. Konflik bersenjata Malaysia Indonesia 1963 sampai 1966. Jadi tuan-tuan boleh tambah pengetahuan ini, dikira sebagai pengetahuan am. Mungkin ada diajar dalam silibus sekolah. Tetapi untuk dapat lebih dapat banyak pengetahuan, membolehkan kita sendiri beranalisis, dapatkan buku ini. Assalamualaikum.